Body roll dah tak ada guys. Dah kurang sangat-sangat ni. Nak tahu sebab apa? Jom kita tengok. Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Belakang saya Toyota Alphard tahun 2021 model AGH 30. Owner datang daripada area KL juga. Kami location dekat Ampang KL. Owner bagi tahu kereta ni baru ambil 7-8 bulan. Tetapi bila bawa tu memang rasa berbuai. Especially yang belakang rasa terhentak. Jadi bila kereta ni sampai saya terus test. Betul. Apa yang owner bagi tahu sama macam yang saya rasa. Jadi dengan keadaan macam tu kami terus masuk ke tester machine untuk dapatkan berapakah bacaan ground contact. So dekat sini depan kiri 24, depan kanan 28, belakang kiri 24 dan belakang kanan 23. So bacaan yang terlalu tinggi untuk menstabilkan kereta ni. Jadi dengan keadaan macam tu kita masuk dekat hoist, buka ke 4-4 batang. Saya minta foreman saya tekan. You guys boleh nampak foreman tekan memang lembut guys. Sebelah tangan pun boleh tekan. Okay. So you guys bayangkan absorber lembut nak bawa beban macam ni berat memang akan rasa berbuai. Jadi kita ambil sedikit masa untuk kita customkan absorber ni kepada 40% stiffer untuk kita stabilkan Alphard AGH 30 ni. So, selepas siap, sebelum pemasangan saya akan minta foreman kami tekan semula terus kat sini. You guys boleh nampak memang agak keras. Tetapi jangan risau, comfort you guys takkan hilang. Okay? So, selepas itu kami mulakan proses pemasangan. So, selepas siap pasang, saya test dengan owner sendiri. So, owner cakap, wow, memang rasa berbeza-beza. Dekat bumper tak rasa berayun. Masa cornering dalam keadaan 60-70 km pun dia rasa stable. So selepas itu kita masuk dekat tester machine semula. Okay, dekat tester machine saya buktikan depan kiri 13, depan kanan 13, belakang kiri 13 dan belakang kanan 15. So bacaan ground contact di bawah 20. Barulah kereta ni stable guys. So itulah result dia. Body roll dah memang kurang sangat-sangat. So kepada guys kat luar sana yang menggunakan AGH 30, yang tengok video ni dekat TikTok, apa tunggu lagi? Masuk dekat link bio saya. Order saya direct. Kita settlekan. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. So insyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.